kalau kita nak membuat orang setuju dengan kita ataupun nak mempengaruhi orang, kita boleh gunakan ask 3 yes question plus realization. Okey, ada satu forum yang mana Profesor Robert Cialdini bagi tahu dalam forum tu. Robert Cialdini ni adalah seorang legend dalam influence. So Prof Emeritus Robert Cialdini bagi tahu influence was all about bagaimana kita masukkan message kita dan akhirnya orang setuju dengan kita. People will say yes, macam dalam video ni. Influence was all about what do you put into your message? How do you load your message so that people will resonate with it and want to agree and want to say yes? Okey, bila kita sebut tentang macam mana nak membuatkan orang say yes, saya selalu bagi tahu kita boleh gunakan teknik ask 3 yes question plus realization. So, apakah teknik ask 3 yes question plus realization ni? Maksudnya, bila kita bercakap, kita tanya orang dengan soalan yang menjurus kepada jawapan ya 3 kali dan kemudian kita sambung dengan kata-kata kesedaran. Contoh, saya selalu kongsikan satu cerita di mana salah seorang pakcik saya mempengaruhi saya tentang membaca buku. Dulu saya ni jenis yang tak suka baca buku tau. Jadi, bila pakcik saya hulur buku ni, dia kata, Rizal, read this book is good for you. So, saya pun reply dengan pakcik saya kata, Uncle, saya membaca ni kurang sikit, especially English. Lalu pakcik saya gunakan ask 3 yes question plus realization. Dia cakap macam mana? Dia kata, Rizal, kau nak berjaya kan? Saya kata, ya pakcik. Dan dia tanya soalan kedua, kau tahu kan Rizal, nak berjaya ni bukan mudah? Dan kemudian saya jawab, ya pakcik. Dan dia tanya soalan ketiga, dan kau tahu kan orang berjaya ni perlu usaha lebih? So saya pun kata, ya. Dan kemudian pakcik saya sebut satu kata-kata yang membuatkan saya setuju dengan dia. Dia kata, tapi Rizal, kalau dengan semudah membaca pun kau tak boleh, macam mana kau nak berjaya? Jadi, poin saya adalah, kalau kita nak membuat orang setuju dengan kita ataupun nak mempengaruhi orang, kita boleh gunakan ask 3 yes question plus realization. Walau bagaimanapun. Why? Teknik ni tak boleh guna dengan orang yang baru kita jumpa. So that's why dalam how to read people and influence them, saya akan bahas macam mana teknik ask 3 yes question plus realization ni kita gunakan dengan di influence cycle. So maksudnya kalau kita jumpa orang, macam mana kita nak gunakan ask 3 yes question plus realization. So kita kenal orang-orang visual ni cara nak mempengaruhi macam mana, orang-orang auditori ni cara nak mempengaruhi macam mana, orang-orang digital ataupun kinestetik ni cara-cara mempengaruhi macam mana. Jadi kalau you all nak tahu dan nak belajar untuk improve your communication and influencing skill, anda join how to read people and influence them. Register sekarang sebab tempat terhad.